Aku nak mula video ni dengan satu benda yang mungkin akan buat kau tak selesa sikit. Tapi aku harap kau dengar sampai habis dulu sebelum kau judge. Kenapa aku tengok sekarang ni Gen Z Malaysia macam semakin perlahan, semakin selesa, semakin banyak tengok daripada buat. Sedangkan kalau kau tengok negara jiran kita macam Indonesia, diorang sekarang ni tengah gila-gila push diri diorang, buat bisnes, buat konten, ambil peluang digital. Dan kalau kau tengok Singapura pula, walaupun negara mereka kecil, mindset diorang memang dah jauh ke depan. Sangat kompetitif, sangat clear dengan direction hidup. So, soalan dia, kita kat Malaysia ni sebenarnya tengah buat apa? Adakah kita tengah bina masa depan kita atau kita tengah sibuk scroll tengok hidup orang lain? Aku buat video ni sebab aku tahu ramai antara kita ni sekarang tengah rasa kosong. Tengah rasa macam hidup ni tak ada arah. Tapi dalam masa yang sama, kita tak buat apa-apa untuk ubah benda tu. Kita cuma sedar tapi tak bergerak. Dan benda ni bukan salah kau sebenarnya. Sebab realitinya, kita hidup dalam dunia yang berubah terlalu cepat. Terlalu cepat sampai kadang-kadang kau sendiri tak sempat nak faham apa yang sedang berlaku. Apa yang dulu dianggap jalan selamat, sekarang dah tak selamat. Apa yang dulu orang kata ini confirm jadi, sekarang dah tak confirm langsung. Dulu kita diajar, belajar rajin-rajin, dapat kerja stabil, kumpul pengalaman, naik pangkat perlahan dan hidup akan jadi okey. Tapi sekarang, kau sendiri nampak benda tu dah tak relevan sebenarnya. Ada orang kerja 10 tahun, tapi income sama je. Ada budak umur 20 tahun buat konten dari bilik, income lebih besar dari yang kerja 10 tahun. Ada orang bina bisnes dari laptop je. Duduk rumah boleh capai level yang dulu orang ambil masa berpuluh-puluh tahun untuk capai level tu. Dan semua yang berlaku ni buat kita rasa pelik. Bukan sebab kita tak pandai, tapi sebab dunia ni dah berubah game dia. Masalah paling besar sekarang bukan kekurangan peluang. Masalah paling besar sekarang adalah terlalu banyak peluang. Terlalu banyak distraction. Sampai kita sendiri tak tahu nak fokus kat mana dulu. Kau bangun pagi belum buat apa-apa, tangan dah pegang phone, scroll TikTok, scroll Instagram, scroll YouTube. Dan tanpa kau sedar 1 jam hilang, 2 jam hilang, kadang-kadang 5 jam sehari hilang. Dan kau tahu apa jadi bila benda ni jadi habit? Otak kau jadi lemah, fokus kau jadi pendek, disiplin kau hancur. Kalau dulu orang kena usaha nak cari ilmu, sekarang ilmu ada depan mata je tapi kita tak guna. Sebenarnya, kita adalah generasi yang paling banyak akses kepada ilmu. Tapi dalam masa yang sama, kita adalah generasi yang paling susah nak fokus untuk guna ilmu tu. Aku perhatikan satu benda yang sangat jelas. Gen Z ni bukan tak ada impian, bukan tak ada cita-cita, bukan tak ada idea. Malah aku berani cakap generasi kita ni paling kreatif, paling banyak idea, paling banyak exposure. Tapi idea yang banyak, action yang kurang. Kita suka plan, kita suka imagine, kita suka tengok orang yang berjaya. Tapi kita tak sanggup buat benda boring yang perlu dibuat setiap hari. Dan benda ni lagi ketara bila kau compare dengan negara lain. Kalau kau tengok Indonesia sekarang, Gen Z diorang ramai yang dah start dari kecil. Jual barang online, buat TikTok bisnes, buat konten konsisten. Diorang tak tunggu perfect, diorang jalan dulu. Kalau kau tengok Singapura pula, mindset diorang memang sharp. Diorang tak banyak alasan, diorang clear dengan direction, diorang tahu competition tinggi. So diorang paksa diri jadi lebih baik. Malaysia, ramai yang masih tunggu mood, tunggu idea perfect, tunggu masa yang sesuai. Masalahnya, masa sesuai itu tak akan pernah datang. Dan dalam dunia ni sebenarnya ada 2 je berjenis manusia. Producer dan consumer. Producer ni dia create, dia bina sesuatu, dia hasilkan value. Consumer pula dia consume. Dia tengok, dia beli dan dia follow. Dan jujur kau tanya diri kau sendiri, kau sekarang ni dalam kategori yang mana? Kalau kau lebih banyak scroll daripada create, lebih banyak tengok daripada buat, dan lebih banyak plan daripada lakukan, kau tahu jawapan apa dia. Dan kalau kau tak ubah benda ni, 5 tahun lagi pun hidup kau akan sama. Aku pun dulu start dari kosong. Tak ada connection, tak ada guide. Dan tak ada jalan yang jelas. Aku buat je. Gagal, cuba lagi. Gagal lagi, cuba lagi. Dan tanpa aku sedar skill tu terkumpul. Experience pun terkumpul. Dan akhirnya aku nampak peluang. Itulah yang orang panggil momentum.
Momentum ni penting gila sebab bila kau dah start bergerak, hidup kau akan rasa hidup. Tapi bila kau stop, hidup kau akan rasa kosong. Itulah sebab ramai Gen Z sekarang rasa depressed, rasa gagal dan rasa tak happy. Bukan sebab hidup dia orang paling susah, tapi sebab hidup dia orang tak berkembang. Bangun pagi scroll, siang kerja tak apa arah, mana pula ulang scroll. Tak ada peningkatan, tak ada progres dan tak ada kontrol. Dan bila kau tak ada kontrol, kau mula salahkan benda luar, ekonomi, kerajaan, orang lain. Padahal semua tu kau tak boleh kontrol pun. Yang kau boleh kontrol cuma satu, diri kau. Dan aku nak beritahu lagi sikit dekat sini, kalau kau tengok 5 hingga 10 tahun akan datang, Indonesia dengan populasi yang besar, Gen Z diorang yang agresif, diorang akan dominate banyak benda dalam digital ekonomi. Singapura pula walaupun kecil, diorang akan terus jadi hub. Sebab mindset diorang memang dah jauh ke depan. Malaysia, kalau kita masih dengan mentaliti scroll, tunggu dah selesa, kita akan jadi penonton. Dan aku cakap ni bukan sebab aku benci negara sendiri. Aku cakap sebab aku nak kita sedar. Sebab kalau kita tak sedar sekarang, nanti kita akan menyesal. Solution dia bukan motivasi. Solution dia fokus. Kalau kau boleh fokus dalam dunia penuh distraction ni, kau boleh komit pada satu benda selama bertahun-tahun, hidup kau akan berubah. Tapi ramai tak sanggup sebab semua nak cepat, semua nak instan. Realitinya tak ada satu pun yang shortcut. Semua orang yang berjaya kau cuma nampak hasil. Kau tak nampak ribuan jam kerja diorang. Dan satu lagi benda penting, jangan terlalu dengar suara orang lain. Kadang-kadang orang paling dekat dengan kau adalah orang yang paling kuat limit kau. Kalau semua orang faham impian kau, itu bukan impian besar. Dan kau tak perlu ramai kawan. Cukup satu dua yang betul-betul support kau. Akhir sekali, kalau dalam diri kau ada suara yang kata kau nak jadi lebih lagi, jangan abaikan. Dan aku nak tanya kau satu soalan terakhir. Dan kali ini aku nak kau jawab jujur dalam hati kau sendiri. Bila kau tengok Gen Z Indonesia yang sekarang tengah push diri diorang, bila kau tengok Singapura yang jauh ke depan dari segi mindset dan tindakan, kau nak terus jadi Gen Z Malaysia yang screw dan tengok, atau kerakyat di antara yang bangun dan lawan arus. Sebab 10 hingga 15 tahun dari sekarang, generasi kita yang akan pegang ekonomi. Dan masa tu nanti, kau nak jadi siapa? Penonton ataupun pemain? Kalau kau pilih untuk tak buat apa-apa, itu pun salah satu pilihan. Dan pilihan tu akan tentukan hidup kau.